And tu kita tambah lagi RM100. Hai dek, ada masa tak? Ada masa? Kita nak Ni buat- bukan yang challenge tikmat tu ke? Dah tahu kan challenge tu? Tahu. Jom. Dalam kiraan 3, 2, 1. Laju. Laju banyak lagi. Satu laju, jangan pergi santai. Ni last stop, setahun pun boleh ambil. Baki 30 saat boleh ambil. Ikut boleh untuk kelangsungan hidup. Malam-malam nak minyak. 5, 4, 3, 2, 1. Masa tamat. Dan yang live sekarang okey tak? Sekarang saya study, sekarang kadang-kadang weekend saya buat rider. Banyak kan? Boleh tahan lagi sebulan itu. So hari ni kita spend RM84.55. Tapi saya rasa macam tak banyak lah. Kalau awak follow TikTok kita, kita ganda kan. Okey, sebab awak dah follow, kita bagi awak RM100. Nak tambah lagi tak? Kalau awak follow Telegram, kita tambah lagi. Okay, tekan join. Kat dalam ni ada giveaway, ada freebies. Awak stay tune dalam ni, macam-macam lagi awak akan dapat. And tu kita tambah lagi RM100. Happy tak? Happy sangat-sangat lah, boleh buat makan lagi. Itu 99 laju. Apa itu tabung 99? Setiap episod, jumlah perbelanjaan yang ditajuk oleh 99 Laju akan masuk terus ke dalam tabung 99. Bila tabung 99 Laju dah cecah RM1,000, kita akan buat giveaway khas untuk member Telegram Sapu Laju je. Lepas giveaway selesai, tabung 99 Laju akan reset dan mula semula daripada kosong. Jom masuk dan stay aktif dalam Telegram Sapu Laju je. Mana tahu nama korang yang naik lepas ni?